Okey, Assalamualaikum. Bersama lagi dengan saya Ajai Consultant aka Nur Zairin. Okey, kali ni topik yang kita akan kupaskan, topik yang paling simple sekali. Berkenaan dengan unit trust dan soalan yang selalu tertanya-tanya pada diri masing-masing. Betul atau tak? Itu kena tanya pada diri sendiri. Okey, pernah dengar unit trust dan ada lagi juga yang tak pernah dengar perkataan unit trust ni, pelaburan unit trust ni. Pelaburan unit trust ni, nama lain dia adalah unit amanah ataupun ada yang dipanggil unit amanah saham. Okey. Unit trust ni bagus ke tak unit trust Okey, unit trust. Unit trust ni bagus ke tak? Rasa macam nak try invest. Tapi rasa macam takut pula sebab dia berkait dengan risiko. Ya, betul. Unit trust ni memang berkait dengan risiko. Tapi yang bestnya unit trust ni, fund manager. Kita ada fund manager yang manage. FM lah, kita panggil FM lepas ni. Jadi tak adalah kita gunakan nama panjang. FM yang akan managekan buy and sell unit. Tak kisahlah unit dalam company apa sekalipun, dalam counter apa sekalipun, Apple, Amazon, Samsung, Nestle, semua ikut kepada dana lah. Setiap fund tu, setiap fund tu ada berbeza saham-saham yang dilaburkan dalam satu fund tersebut. Ini saya baru bagi tahu yang sikit lah. Sebab kalau saya go to detail, nanti korang akan macam masa apa benda ni dah tak faham kan. Jadinya soalan yang kebiasaannya yang ditanya, okey ke tak? Macam tak okey lah unit trust ni. Aku ada dengar yang ni. Aku pun ada dengar yang ni. Tapi aku buat okey je. Kawan aku buat tu lah okey juga. Sebenarnya okey ke tak unit trust ni? Okey ataupun tak okey, ia bergantung kepada cara individu ataupun cara pelabur tersebut melabur. Contoh, kalau saya sebagai konsultan, saya akan suggest nak letak lamsam, boleh letakkan lamsam. Boleh nak letakkan RM50,000, boleh nak letakkan RM100,000, boleh nak letakkan RM5,000, RM2,000, boleh, tak ada masalah. Tapi tolonglah apply DDA. DDA, Direct Debit Authorization. Apa itu DDA? DDA tu secara mudahnya adalah auto debit sebenarnya. Dia setiap bulan akan ditolakkan daripada akaun saving. Adakah pelaburan ni susah? Tidak susah. Cuma ia bukan short term punya investment. Ini tak sesuai dengan short term. Lagi kalau equity fund. Kalau misalnya kata mindset anda ataupun mindset korang adalah masuk pelaburan unit trust ni dah profit kaut belah. No. Itu bukan cara yang terbaik untuk melabur dalam unit trust ni. Kalau cara macam tu, ambil profit belah, itu saham, stock, direct into stock market. Beli direct counter saham. Contoh counter saham yang anda minat apa? Apple, contoh Apple. Apple pun ada ke dalam unit trust yang ditawarkan ni? Ada. Siapa cakap tak ada? Ada. Cuma cari je fund mana yang menawarkan, yang ada dalam list tu ada saham Apple. Tahu kan saham Apple satu berapa? Sekarang ni dah ada penurunan sikit lah. Kita panggil dia discounted price. Harga tengah discount. So kalau nak beli ataupun kalau nak start ataupun kalau nak mula invest unit trust, invest unit amanah saham, invest unit amanah, sangat dicadangkan pada waktu ini. Harga dia masih lagi diskaun. Disebabkan apa? Disebabkan isu tarif. Yang Trump kan? Tahu kan pasal isu yang ni kenakan negara China kenakan balik ni tarif ni. Dia letakkan lagi 100 lebih, 124, 135. Kepada Malaysia pula 24%. Tengah ada perbincangan lah berapa percentage tu kena refer dalam table. Ada table. Trump ada bagi dalam bentuk table. Berapa percentage tarif yang dikenakan setiap negara. Adakah itu impact kepada unit trust? Ya, akan ada impact. Tapi kena ingat, sebab tu saya pesan, invest unit trust ni bukan mindset yang jenis short term, bukan. Mindset yang jenis medium term, long term lebih baik.
Sebab apa? Kenapa pelaburan unit trust ni diwujudkan? Salah satunya, sekarang ni ramai yang tengah bekerja, betul? Bekerja full time. Tak sempat. Ada yang seorang ni buat 3 kerja, ada yang buat 4 kerja, semata-mata untuk menyara keluarga, untuk pagi makan minum anak. Jadi sempat ke nak tengok cat tu, buat kerja, okey sebelah sini cat, tengok tengah naik lah, oh boleh lah sell. Tak ke bos tu lalu dia usah, kau buat apa kat situ? Sebab itulah pelaburan unit trust yang diwujudkan. Salah satu reason. Tak perlu tengok cat langsung. Jadi start invest. Boleh start invest. Sangat dicadangkan invest sekarang. Sementara discounted price, harga tengah rendah. Bila harga tengah rendah, boleh accumulate unit, more unit. Contoh harga sekarang 40 sen seunit. Akan datang, contohlah, ekonomi dah makin okey. Perasan bila Trump pause je tarif tu, selama 3 bulan, esoknya stock market S&P 500 naik 10%. Perasan tak? Kena buka balik investing.com, tengok dia punya technical chart ni macam ni. Alright, itu je lah. So jadi dah 6 minit lebih dah ni. Saya sebenarnya nak aim sekejap je, tapi dah shock kan bercerita. Boleh follow, boleh like, komen apa saja. Mana yang kita boleh kupaskan, saya akan kupaskan lah bersama-sama kat sini, seperti yang dijanjikan. Okay, so Assalamualaikum. Saya Ajay Consultant aka Nur Zairin. Terima kasih.